محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Namatia kepimpinan surau, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dan izin Allah Subhanahu wa taala kita meneruskan kuliah kita. Sama-sama kita melihat kitab Tarbiyatul Awlad fil Islam, pendidikan anak-anak di dalam Islam, yang ditulis oleh almarhum Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Kita masih lagi di bab tanggungjawab pendidikan moral. Dalam pendidikan moral ini digariskan antara tanggungjawab ibu bapa dan juga para pendidik anak-anak. Yang pertama, didik anak untuk tidak suka berdusta ataupun berbohong. Yang kedua, tabiat suka mencuri. Didik anak supaya tidak menjadi tabiat suka mencuri. Yang ketiga, mendidik anak supaya tidak suka caci dan memaki. Kemudian yang keempat, mendidik anak supaya tidak suka meniru dan menyeleweng daripada akhlak yang sebenarnya. Di sini dipecah beberapa bahagian. Bagaimana meniru, yang dikatakan meniru secara membuta tuli ataupun meniru perkara-perkara yang tidak elok dari segi akhlak, iaitu meniru secara membuta tuli, ambil sahaja apa yang disukai oleh hawa nafsu ataupun perkara yang viral, ambil tanpa fikir sama ada itu bertepatan dengan syariat ataupun bercanggah dengan syariat Islam. Suka meniru dalam keadaan bermewah-mewah ataupun tenggelam dalam lautan kemewahan. Suka meniru muzik dalam bab muzik dan juga nyanyian yang mengiurkan. Suka meniru perkara yang berkaitan dengan lagak pondan ataupun meniru lenggang-lenggok kaum perempuan. Suka meniru, ini larangan dalam pendidikan anak kita yang perlu kita jaga. Dari segi pendedahan diri, kebebasan, pencampuran liar serta melihat perkara-perkara yang diharamkan. Ini antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu bapa di dalam mendidik anak-anak supaya bertepatan dengan cara dan pendidikan yang telah digariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung. Memang dimaklumkan secara spontan bahawa perhimpunan manusia seluruhnya dan umat manusia sekaliannya, yang tua dan yang muda,
yang lelaki dan perempuan pemerintahannya dan juga rakyat umumnya apabila menganut prinsip-prinsip yang kukuh ini. Apa dia prinsip yang kukuh? Prinsip Islam. Prinsip yang telah digariskan oleh agama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip yang kukuh sepatutnya disematkan dalam diri anak-anak kita. Prinsip-prinsip akidah di dalam pemikiran anak-anak kita. Prinsip-prinsip akhlak Islam. Ini prinsip yang kukuh yang sepatutnya ada dalam diri anak-anak. Ini kita dah bincang sebelum daripada ini. Bagaimana kita nak didik anak, sematkan di dalam benak pemikiran anak-anak tentang akidah Islam. Bagaimana kita nak didik anak-anak tentang akhlak. Inilah yang dikatakan prinsip-prinsip yang kukuh. Apabila kita menganut prinsip-prinsip yang kukuh ini, lalu melaksanakan kepahaman yang bernilai ini dan menjauhi segala yang mencacatkan kehormatan dan akhlak, kita buat perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut akhlaknya yang mencemarkan kehormatan akhlak kita. Daripada pendedahan diri, apa dia perkara-perkara yang mencacatkan kehormatan akhlak, iaitu mendedahkan diri, mendedahkan aurat. Percampuran pergaulan bebas. Penglihatan kepada yang diharamkan, tak jaga mata. Ini antara perkara yang mencacatkan kehormatan dan akhlak. Penglihatan yang kepada yang diharamkan, tidak menjaga mata. Tiada syak lagi dalam masyarakat ini dan umat ini akan merasa nikmat hidup dalam surga-surga kebersihan dan juga kehormatan. Apabila kita pegang dengan prinsip Islam, kita jaga akhlak kita daripada perkara yang mencacatkan kehormatan dan juga akhlak kita, maka kita akan berada dalam nikmat hidup dalam surga-surga kebersihan dan kehormatan. Kita akan rasa nikmat hidup, kemanisan hidup dunia. Ada nilai hidup dunia. Pikiran kita selari dengan fikrah. Akidah kita selari dengan fitrah kehidupan kita di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kita dah ditanya oleh Allah, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Ini fitrah kejadian kita bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang sepatutnya kita sembah. Dan memang asal kejadian manusia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara fitrahnya akidah kita adalah akidah yang dibawa oleh nabi-nabi. Termasuklah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersih, akidah kita bersih, pemikiran kita bersih, ideologi kita bersih, kemudian bersih dari segi akhlak kita, perangai kita baik, mengikut apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada dalam surga-surga kebersihan. Rasa tenang, kehidupan yang bersih dari segala-gala kemaksiatan ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan, dan kita juga berada dalam kehormatan, kemuliaan. Bukan setakat manusia akan menghormati kita, bahkan segala makhluk-makhluk yang lain menghormati kita. Mungkin kita tak nampak bagaimana sahabat-sahabat Nabi, termasuk diceritakan bagaimana Sayyidina Umar, orang yang garang. Bukan setakat manusia takut kepada Sayyidina Umar, tetapi juga jin-jin dan juga syaitan-syaitan, iblis-iblis takut kepada Sayyidina Umar. Setiap laluan yang dilaluinya tidak disentuh oleh syaitan-syaitan. Artinya penghormatan itu bukan setakat kepada
daripada manusia yang kita nampak, tetapi juga makhluk-makhluk yang kita tidak nampak. Ini yang sebenarnya apabila kita berada di dalam landasan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tak mustahil dia akan rasa tenang. Dia akan rasa tenteram. Tidak ada yang lebih besar dalam hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih besar, yang lebih ditakuti melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nak kita cipta daripada umat-umat kita, daripada anak-anak kita. Bila itu yang berlaku, maka kita akan berada dalam keadaan ketenangan diri dan juga ketenangan masyarakat. Ini yang dikenal. Yang akan membawa mereka kepada kemuncak kemuliaan dan kebahagiaan. Seterusnya bawa kepada kemuliaan. Orang akan hormati dia. Orang hormat. Dan juga kebahagiaan, rasa bahagia. Sebab mereka telah mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala bagi mereka dan telah melaksanakan dasar yang diwajibkan oleh Islam ke atas diri mereka. Bila kita mengikut agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalam pendidikan kita, dan orang yang kita didik mengikut jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan itu akan dirasai pada diri kita, bahkan pada anak-anak cucu kita. Itu sebenarnya. Bukan kemuliaan itu kepada kekayaan, pangkat dan kedudukan. Tidak. Tetapi kepada jalan yang telah kita pilih, iaitu jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka turutlah dia, dan jangan sesekali-kali kamu turut jalan yang lain, nanti kamu akan terpisah dari jalan Allah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, moga-moga kamu bertakwa mematuhi perintah Allah. Inilah jalan. Inilah jalan yang sepatutnya kita pilih di dalam kehidupan kita di dunia. Mungkin kita melihat seorang yang alim, seorang yang berada di dalam landasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, tidak kemaruk kepada keduniaan di dalam hidupnya. Ketika hidupnya di dunia dicaci maki, adakah dia hilang kemuliaan pada diri dia? Dia tidak hilang kemuliaan. Kerana itulah asas ataupun resam bagi orang yang berada dalam landasan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika hidupnya mungkin dia dicaci, tapi kita akan melihat kemuliaan itu akan dirasai apabila dia tiada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata lihat suatu ketika para alim ulama dituduh bagai-bagai. Dituduh dengan bagai-bagai tuduhan. Tetapi apabila ia telah meninggal dunia, maka mereka mengenangnya dengan kemuliaan dan kebesaran kehebatan. Adakah masa hidup di dunia itu dihilang kemuliaan? Dia tidak hilang. Tetapi itulah jalan yang telah Allah bagi orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia, mereka akan rasa kemuliaan kehebatannya apabila dia telah tak ada. Ada orang waktu hidupnya telah dimuliakan, tu ada juga. Meninggalnya di dunia, daripada dunia ini, dia tetap dimuliakan. Juga ada. Bagaimana Allah memberi kemuliaan? Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang penting. Dimuliakan oleh para malaikat.
Itulah yang penting di dalam kehidupan, yang memberi kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan sebenar-benarnya di akhirat. Dan cara beginilah yang telah dilaksanakan bagi umat Islam pada semua zaman berzaman. Sejarah pada abad-abad yang lalu. Yang demikian itu tidak akan tercapai melainkan dengan berkat pengajaran dan petunjuk daripada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah sebagai penggembira yang membawa berita gembira dan pengancam kepada alam semesta, memberi ancaman. Ancaman macam mana? Siapa yang melanggar perintah Allah begini keadaan. Ancaman di dunia, siapa yang melanggar perintah Allah begini keadaan. Ancaman di akhirat, siapa yang melanggar perintah Allah begini keadaan. Dan juga sebagai petunjuk dan cahaya bagi generasi-generasi yang telah sesudah dari mereka. Inilah yang sebenarnya dilaksanakan bukan setakat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca hadis-hadisnya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik dan terus mendidik di dalam kehidupannya. Sejak awal kehidupannya menjadi Rasul sehingga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan kerja-kerja begini bukan setakat pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan dilaksanakan dan dimulakan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mendidik masyarakatnya dengan akhlak, dengan akidah yang benar, mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rujukan pada zaman Nabi Muhammad, bahkan zaman-zaman sebelum daripada. Bapak segala manusia, Nabi Adam AS, mendidik anak-anak dia. Bagaimana pendidikan Nabi Adam AS kepada anak-anak dalam peristiwa Khabil dan juga Qabil. Mendidik untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Itu didikan. Mendidik untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan berkahwin. Di antara syariat Nabi Adam AS boleh kahwin adik-beradik. Kembar sepasang setiap kali melahirkan anak dari isteri Nabi Adam AS. Kahwin bersilang. Tak boleh kahwin sama kembar. Ini syariat. Didik anak-anak dia patuh kepada syariat yang telah ditetapkan Allah. Patuh. Ada tak patuh? Allah nak ajar tentang korban. Berlaku peristiwa Khabil dan Qabil. Berkorban dengan sebenar, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan pada bapa segala manusia. Didik anak dia. Pendidikan Nabi-Nabi selepas Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berlandaskan kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung adalah Maha Benar. Apabila dia berfirman di dalam Al-Quran, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubasyshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang lebih betul. Lebih serta menggembirakan orang yang beriman. Orang yang telah mengerjakan perbuatan baik. Bahawa mereka akan memperolehi pahala yang besar. Rujukan utama adalah Al-Quran. Untuk menunjuk kita jalan yang betul. Itu rujukan pertama. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu balak dalam satu perkara, rujuk kepada Allah dan Rasul. Antaranya adalah Al-Quran.
Kerana Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadis-hadis Nabi SAW. Inilah petunjuk yang boleh kita rujuk di dalam membina pendidikan anak-anak. Dan kita ini semuanya perkara yang disyurkan untuk dilaksanakan di dalam pendidikan anak-anak berdasarkan dalil-dalil Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para ayah dan juga para pendidik, itulah dia asas pendidikan yang terutama dan dasar amali yang diletakkan oleh Islam untuk menyelamatkan anak-anak dan menumbuhkan kepribadian yang dapat membezakan antara yang baik dan juga yang jahat. Ini asas utama kita. Wahai para ayah, para pendidik, untuk kita menyelamatkan anak-anak kita, anak bangsa kita, dan menumbuhkan, menerbitkan di dalam jiwa mereka kepribadian yang dapat membeza antara baik dan juga jahat. Supaya dapat beza baik jahat. Tahu bila datang sesuatu perkara, sesuatu budaya yang tidak pernah diamalkan di dalam masyarakat, bila datang dia tahu ini perkara budaya yang bercanggah dengan Islam yang wajib kita tahu. Dapat beza. Bukan main ikut. Boleh menilai baik dan buruk. Itu yang nak kita didik anak kita. Boleh tahu mana buruk, mana baik. Apa kesan apabila melaksanakan perkara yang buruk. Isyak dadah, dia tahu kesan dia macam mana. Pergaulan bebas walaupun seronok pada nafsunya, dia tahu kesan dia macam mana. Bagi anak perempuan, bagi anak lelaki, bagi masyarakat, dia tahu. Ini anak kita letak di dalam kepala. Maka wajiblah atas kamu mendidik anak-anak kamu atas sistem-sistem itu dengan memakai petunjuk-petunjuk dan pimpinan-pimpinannya, iaitu pimpinan daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak itu nanti membesar atas dasar kemuliaan perilaku, baik akhlak dia, keutamaan kepribadian, serta sopan santun yang terpuji dalam masyarakat. Kelak mereka akan menjadi buah mulut sekalian manusia. Bila kita dapat didik, bayanglah semua keluarga faham soal pendidikan anak-anak. Satu perkara yang penting. Dia bukan setakat kesannya pada keluarga kita. Kesannya pada diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu bapa. Didik anak ni kesan pada diri kita. Bukan setakat anak itu. Lantak dia lah jadi apa. Dia boleh fikir sendiri sampai satu ketika nanti. Tapi kesannya pada diri kita. Apabila kita telah meninggalkan dunia ini. Iza mata benu Adam. Apabila mati anak Adam, terputus segala-gala. Kecuali 3 perkara. Antaranya doa daripada anak yang soleh. Antaranya sedekah jariah. Antaranya ilmu yang bermanfaat. Ni 2 daripada 3 ni berkaitan dengan pendidikan. Kita didik anak kita, kesannya bila kita meninggalkan dunia ini, ada sumbangan kebajikan semasa kita hidup di kubur, di alam barzakh. Ada. Anak kita yang melaksanakan didikan kita dengan baik, kita dapat pahala. Ada pahala bertambah walaupun kita dah meninggalkan dunia. Anak kita yang mendapat didikan dengan baik mendoakan kita. Walaupun kita tidak ada di dunia ini, kita dapat kesannya di alam kubur kita, di alam barzakh kita. Ini kesan pada diri kita. Bayangkanlah sekiranya kita tidak mendidik anak-anak kita, mana kita?
Bagaimana keadaan kehidupan kita di alam barzakh? Bagaimana keadaan kehidupan kita setelah meninggalkan dunia ini? Nak mengharapkan kebajikan kita, pahala kita tak berapa sangat banding dengan dosa. Sebab itulah pendidikan ini sebenarnya memberi kesan kepada kita. Bukan setakat kepada diri kita, andai kata semua keluarga mendidik, semua ibu bapa memahami akan tanggungjawab mendidik anaknya dengan pendidikan Islam, dia juga memberi kesan kepada masyarakat. Masyarakat yang mengikut garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan aman. Jauh daripada mara bahaya. Hidup dalam keadaan aman. Faham. Tak berani mencuri. Kita tinggal motor merata-rata, motor datang niri kepada kita. Ini tinggal motor luar masjid pun boleh hilang. Selipar nak pergi masjid pun boleh hilang. Apabila tidak ada iman yang telah diterapkan di dalam pemikiran anak-anak. Bukan setakat luar masjid, dalam masjid pun tabur masjid boleh hilang. Ini keadaan masyarakat apabila kita masih lagi jauh daripada asas pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala. Adakah di sana prinsip-prinsip pendidikan dalam membentuk kepribadian anak-anak dan menyediakan untuk menanggung tanggungjawab hidup seperti prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh Islam, seperti yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengatakan bahawa menceburkan anak-anak ke dalam kenikmatan dan membiasakan dengan berbagai-bagai kemewahan luar biasa tidak membahayakan kepribadian anak-anak? Siapa yang membiarkan anak dia dengan kemewahan? Apa yang dia nak dapat belaka. Dia nak perkara yang dia nak, tak kira bercanggah dengan Islam, tak bercanggah ke, kita penuhi, biarkan. Hidup hanya sekali, biar. Adakah ia tidak membahayakan kepribadian anak-anak? Itu soalan dia. Penulis ni ajak fikir. Siapa yang menyatakan bahawa membiarkan anak mengejar syahwat dan kelazatan tidak memudaratkan kepribadian anak-anak? Siapa yang kata bahawa biar anak dalam mengejar syahwat dan kelazatan? Anak dia nak berzina, anak dia nak macam-macam lah perkara yang mengejar syahwat, kelazatan. Nak rogol orang, bagai-bagai lagi perkara-perkara ini tidak memudaratkan kepribadian anak-anak. Siapa boleh kata macam itu? Siapa yang menyatakan bahawa mendengar kepada nyanyian-nyanyian lucah dan muzik-muzik bangsa yang menghilangkan perasaan disko tidak akan mengapa-apakan kepribadian anak-anak? Siapa yang mengatakan bahawa mendengar nyanyian-nyanyian lucah, nyanyian-nyanyian yang sia-sia seni kata dia, nyanyian-nyanyian yang melalaikan, nyanyian-nyanyian yang berunsur lucah. Ada setengah-setengah nyanyian, mungkinlah lagu-lagu Melayu ni tak ada sangat kot. Tak tahulah, saya tak merhati sangat. Tapi ada setengah-setengah lagu-lagu bahasa Inggeris. Katanya juga ada lagu-lagu Korea yang berunsur lucah, yang maksudnya yang bercanggah dengan moral kemasyarakatan, yang bercanggah dengan agama. Ada. Kadang-kadang kita minat muziknya, nyanyiannya, kita menyanyi tanpa mengetahui akan maksudnya bercanggah dengan Islam.
Adakah perkara ini tidak mengapa-ngapakan kepribadian anak, tidak menjejaskan peribadi, akhlak, kepribadian, syakhsiah seorang insan itu? Banyak kita tengok black metalnya. Kalau kita baca, zaman saya ada black metal. Kadang bakar, minat hafal lagu tu. Hafal lagu bahasa Inggeris, cari maksud dia. Bergambar, macam-macam buat perkara. Gambar dengan salib yang diterbalik, yang terbakar, ada gambar. Perkara-perkara ini, adakah dia tidak merosakkan kepribadian? Boleh rosak. Kadang-kadang boleh jejak akidah. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia tidak beragama. Akhirnya. Sebab itulah perlu untuk kita memerhatikan keadaan. Walaupun ada pandangan kata boleh nyanyian, tapi yang tak bercanggah seni kata dia, yang tidak melalaikan, itu perselisihan pandangan tentang muzik. Tapi kita lihat bagaimana pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam fiqh sirah, bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada hajat nak dengar, ada niat nak dengar muzik. Tengah mengembala kambing, ada niat nak mendengar muzik, dia nak pergi, Allah tidurkan. Kemudian hari esok dia pergi lagi, Allah tidurkan. Bagaimana Allah didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan kepribadiannya menyebabkan dia dapat melalui cabaran dan dugaan sebagai seorang Rasul. Rasul dugaan dia besar. Sangat besar. Sehingga ada risiko untuk dibunuh. Dimaki biasa. Dibaling tahi biasa. Dipukul biasa. Ada risiko untuk dibunuh. Hampir dibunuh. Bahkan ada Nabi yang dibunuh. Ini orang yang membawa ajaran Islam. Siapa yang mengatakan bahawa tabiat mendedahkan diri, mendedahkan aurat, bebas bersia-sia, bercampur gaul dengan bebas, pergaulan bebas, tidak mendatangkan bahaya kepada kepribadian anak-anak, siapa boleh kata? Siapa yang mengatakan bahawa meniru-niru gaya wanita, menggayakan diri seperti wanita, meniru-niru gaya percakapan wanita tidak membahayakan kepribadian anak-anak? Sekalian pakar pendidikan dan pakar ilmu jiwa dan akhlak, semua pakar-pakar, hampir-hampir sepakat menyatakan bahawa tabiat-tabiat liar ini dari wabak-wabak yang sangat membinasakan pada melemahkan akal fikiran, merosakkan kepribadian, menyelewengkan kelakuan, membinasakan kelakian, menyebarkan penyakit dan melenyapkan moralitas, moral, akhlak dan juga kesopanan. Semua orang kata macam itu. Fikiran rosak, peribadi syakhsiah rosak, hancur, seleweng, rosak kelakuan, binasa kelakian, menyebarkan penyakit dan menghilangkan moral, akhlak dan juga kesopanan. Berkata Dr. Alexis Carlyle di dalam bukunya Manusia, beliau masih belum kenal. Manusia, dia yang masih belum dikenal. Apabila bergerak alat jantina seseorang, akan muncul semacam perasaan yang terus menyerap di dalam darah yang menyalur, menjalar terus ke otak. Lalu dia membukakannya. Maka manusia itu tiadalah mampu lagi mengeluarkan fikiran yang suci. Bila kita ikut perasaan, ikut syahwat, maka dia terus gerak, menyalur, berjalan ke otak. Sehingga otak pun tak mampu berfikiran dengan pikiran yang baik.
Walaupun benda tu tak ada kaitan dengan otak, tapi hakikat ni dia akan bawa kepada pemikiran. Orang yang buat maksiat, sampai satu ketika dia akan melihat benda yang baik itu buruk, benda yang buruk itu baik. Sebab tu kalau kita baca bagaimana di dalam tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Quran ada istilah patri dalam hati manusia. Bila dia buat jahat, dia tahu benda tu jahat, dia buat lagi. Ada titik hitam di dalam hatinya, dia buat lagi. Titik hitam makin bertambah sehingga menutupi hatinya dan Allah patri hatinya. Sehingga dia melihat perkara yang buruk itu baik, perkara yang baik itu buruk. Itu hakikat kesan, ada kesan. Sebab itu kita melihat, tidak pelik sampai satu ketika orang melihat alim ulama itu adalah suatu perkara yang buruk pada pandangan. Artis adalah perkara yang paling baik pada pandangan mata. Apa yang dikata oleh artis, walaupun kehidupannya tunggang langgang, boleh diambil sebagai panduan kehidupan dia. Apa yang dikata para alim ulama, mereka pinggirkan dan menggelar, melabel dengan berbagai-bagai label. Ini yang berlaku. Siapa kata buat benda tu tak kaitan dengan pemikiran dia? Ada kaitan. Sampai satu ketika. Walaupun tak nampak. Ini yang kata ni bukan orang Islam ni. Dr. Alexis bukan orang Islam. Josh Palucci telah menyebut di dalam bukunya Revolusi Jantina. Seperti berikut, pada tahun 1962, Presiden Kennedy telah mengisytiharkan, presiden yang pernah menjadi Presiden Amerika Syarikat yang mati kena tembak, telah mengisytiharkan bahawa masa depan Amerika dalam bahaya. Ini tahun 1962. Dia cakap tu dalam bahaya apa? Kena serang. Tak, dia melihat dari segi akhlak dan kepribadian saksiah pemuda-pemuda Amerika Syarikat. Maka dia menyatakan bahawa masa depan Amerika dalam bahaya. Pandangan dia. Bukan Islam. Kerana pemuda-pemudanya keras kepala. Keras kepala. Tak dengar. Tak ada display. Immoral. Tidak bermoral. Tidak berakhlak. Tenggelam dalam lautan hawa nafsu. Tenggelam dalam lautan hawa nafsu. Bebas sebebas-bebas. Nak perempuan boleh bila-bila mas. Tepi jalan. Luar jalan. Dalam rumah. Luar rumah. Boleh berlaku. Sehingga hilang nafsu pada perempuan. Lelaki hilang nafsu pada perempuan. Bila hilang nafsu pada perempuan, nafsu tu tak ada. Minat pada lelaki. Laki minat laki, perempuan minat perempuan. Dah boring, habis dah minat laki-laki, perempuan-perempuan. Minat kepada binatang, dia rosak akhlak. Macam-macam istilah. Istilah-istilah dalam seksual, homoseksual, macam-macam. Yang berlaku dalam masyarakat, dilihat oleh Presiden Amerika pada ketika itu, dalam bahaya masyarakat Amerika. Rosak. Ada tak berkahwin, anak bersepah kan? Tak nak berkahwin, tapi anak bersepah. Kita melihat artis-artis dia macam mana, keadaan kehidupan. Masyarakat melihat artis sebagai rujukan utama. Maka begitulah keadaan masyarakatnya pada ketika itu. Dan sekarang lagi makin tu. Maka dikata Amerika Syarikat dalam bahaya, dan tiap-tiap 7 pemuda yang dikerah menjadi askar, terdapat 6 pemuda yang tidak sesuai. 7. Ini kata Presiden Amerika, Presiden John F. Kennedy. Tiap-tiap 7 pemuda yang dikerah menjadi askar, 6 pemuda yang tidak sesuai. Pilih 7 pemuda, 6 orang tak sesuai. Sebab hawa nafsu telah merangkum mereka serta merosakkan kelayakan mereka dari segi kesihatan kejiwaan.
Macam-macam. 6 orang tak sesuai itu macam mana? Homoseksual. Tak selamat. Duduk sama lelaki pun boleh jadi tak selamat. Yang lemah kena rogol dengan yang kuat. Perempuan pun tak selamat. Kalau 7 orang, 6 orang, artinya berapa peratus je yang okey. 6 orang tak okey, seorang je yang dikira okey. Berapa peratus? Itulah keadaan pada 1962 keadaan di Amerika Syarikat yang dibayangkan oleh presidennya bahawa Amerika Syarikat dalam bahaya. Dan kita melihat sekarang keadaan masyarakat. Setiap saat berapa kejadian jenayah. Saat bukan kira jam, bukan kira hari, saat. Berapa jenayah. Surat khabar hari Ahad keluaran Lebanon. Bilangan 650 telah menukilkan daripada pendidik sosial wanita Margaret Smith dalam sebuah bicara. Katanya pelajar wanita di sekolah ataupun di universiti tiada memikirkan selain daripada perasaan dan segala liku-liku yang bertaut dengan perasaan itu. Sesungguhnya lebih dari 60% daripada pelajar-pelajar wanita yang gagal dalam peperiksaan, dan kegagalan itu kembali kepada sebab mereka banyak memikirkan seks daripada memikirkan tentang pelajaran-pelajaran mereka ataupun kepada masa depan mereka. Ini tahun lebih kuranglah tahun 1960-an. Bagaimana ada penyataan dari seorang yang bukan Islam yang menyatakan bahawa 60% gagal peperiksaan pelajar yang gagal dalam peperiksaan, pelajar wanita. Kebanyakan sebab apa gagal? Kerana mereka banyak memikirkan seks. Perkara yang berkaitan syahwat dan juga liku-liku berkaitan dengan syahwat. Fikir menyebabkan lemah pemikiran. Apa kaitan? Fikir je. Dia memberi kesan kepada pemikiran. Sebab itulah orang hafaz Al-Quran bagaimana nak tajam pemikiran dia. Kena jaga mata. Kena jaga makanan. Makan kena jaga. Ingat dulu ada jiran yang pergi sekolah tahfiz bukan setakat mata, TV. Kalau dia balik, pesan kepada mak ayah tutup TV. Tutup TV. Tak boleh makan-makan ni. Kuih-kuih di kedai-kedai tak boleh makan. Nak jaga. Bahkan ada anak murid saya yang masuk pondok-pondok. Masak sendiri. Ketika memasak, kalau Tok Guru lalu dengar dia bersembang keduniaan, kena marah, kena belasah. Bukan belasah pukul, basuh. Basuh diri dia, pemikiran dia. Dia nak ketika memasak, kena zikir banyak. Tak boleh simbang dunia. Kerana dengan memasak itu, kata-kata daripada mulut, bawa kepada makanan. Bila makan, beri kesan kepada hati. Tak nampak benda tu, tak nampak. Tapi bagi orang yang melalui proses pendidikan ini, akan merasai. Bagaimana orang yang tidak menjaga dengan orang yang menjaga. Sebab itulah benda-benda ini penting di dalam kita mendidik anak kita supaya dengan didikan kita dapat melahirkan insan yang berguna yang mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub
قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاتك اللهم رابطتها وعدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.